3 produk yang tak perlukan iklan tapi tetap popular. Nombor 3, harganya mahal tapi tetap jadi pilihan nombor 1 rakyat Malaysia. Pertama, sabun mandi Cap Buruh. Sabun ini mungkin lebih dikenali oleh generasi lama tetapi masih mempunyai pengikut setia kerana formulanya yang lembut dan harganya yang sangat berpatutan. Ada yang guna sabun ini 3 dalam 1. Bukan sahaja buat sabun badan, malah guna juga sebagai pencuci muka dan shampoo. Jimat, cukup jimat. Hahaha. Kedua, kopi Cap Badak. Bagi penggemar kopi tradisional, serbuk kopi Cap Badak sering menjadi sebutan dan pilihan utama di kedai-kedai kopi lama atau untuk dibanca di rumah. Kualiti dan rasa kopi asli menjadi daya tarikan utama. Yang masih boleh minum, sila hadirkan diri dan ucapkan Alhamdulillah, terima kasih. Ketiga, kicap Cap Kipas Udan. Pernahkah anda nampak iklan daripada kicap jenama ini? Tiada kan? Tapi kicap ini tetap jadi pilihan nombor 1 mak-mak kita, nenek-nenek kita dan sekarang kita sendiri walaupun harganya cukup mahal. Sebab apa? Sebabnya jenama ini tak jual janji manis tapi mereka jual rasa konsisten yang tak pernah mengecewakan.